datang kau janganlah ambil gambar Kak Hafiz. Kak Hafiz tak mandi lagi. Ambil je. Jangan. Buat kenangan. Monyet lah. Ustaz, abang ajak. Dia tak sempat ni bang. Kalau pergi kan. Nama siapa? Cik Jin kan lambat. Bising nanti orang. Nama siapa? Abang ajak. Dia malu lah. Shy girl. Inilah suasana di mana dek? Cepatlah, macam YouTube ni. Memang tak tahu tinggal tu rumah ni. Tiba. Suasana di Pontianak. Ni menu. Ni hari apa dah? Cendol ke? Nasi goreng. Dapat. Rendang. Ni timun. Sup. Nasi emping. Sup Sup tulang. Wah. Slow. Ni oh, ada mashed potato. Tu ada sana. Nanti dia Sate. balik ke Iman. Letak Iman balik lagi. Wah, di mana? Tu. Periuk. Ini buah. Mana dek? Kau US dekat Pontu tu. Mari ni salin. Dah. Mari dah. Sudah. Nom. Adik awak mana adik awak? Nono. Tu kat belakang. Hadiah mana hadiah situ? Hadiah. Ni lomang. Kau tak lupa lagi. Alah, otak. Dia kering ke? Sate dari KL. Ni siap. Wah. Bila nak makan tak tahu. Kambing. Rumah bakar. Ini dah belum siap ni. Lagi. Hai awak. Hello. Say hello. Hai. Pandai. Memang pula. Lagi. Cakap. Lagi pandai nyanyi, pandai berlakon, tadi main telefon, duk cakap. Pandai. Bagus. Okey, pulang. Apa? Deja. Bye. Hai, Deja. Dapat tidur? Mana Pak Gidi tu? Makan sate lah. Maya, nak cakap apa? Aku kelalen kau ambil aku. Dia lupa bawa hadiah dia. Lupa. Penat aku belikan. Dah Tak kira ingat makan. kan? Tak dia ingatkan mak penat tadi satu hari. Ayo, dan kali tak ada kereta. Hadiah aku daripada London. London mana? Alamak kat bonet. Kena kumpul Alamak dah kat situ. Kau ni apa benda lah. Nanti nak tukar-tukar. Ni hadiah tukar-tukar. Mak aku pun tertinggal. Apa wak ni boleh ketinggal kau apa benda ni? Aku memang tak ingat lah. Ni Narita weh. Tiada harga kau ajar. Nampak betul nampak. Beli kat Sakan. RM50. Mahal. Ni apa? Ada. Okey, ni satu. Kau kumpul. Aku punya dah kereta lupa. Kau anak kau ambil. Dia pasal dia tak masuk tu dia tak dengar. Kita orang dah baca makan. Goreng. Daging belum masuk tau. Tutu.
Air kita keluar lambat ya sebab air Dia tak angkat lagi tadi. kalau ni kan tahan makan buah tembikai tu. Dah. Tak, air kau nak balik. Diorang yang tak nak angkat. Tak Bukan lambat keluar. Diorang yang tak nak 2 jam tau kita nak tunggu air. Nampak air tertekan. Alah aku duduk. Terpaksa telan air liur. Aku duduk dalam ketijan ambil aircon. Ni sayang. Kita tahan dia tahan yang tempat banyak aja. Cendol Tak ni kena ambil atas tak? Allah pinggan. Atas sedut. Bawah ni air macam ke? Boleh ambil mana ni satu. Pergi lepas lagi ambil dah. Sejuk. Arina. Adia. Arina laki ni? Boleh tidur? Boleh je. Yang mana makan dulu ambil. Ya, ambil dulu. Cepat. Mana rendang ayam pun rendang ni. Makan tak tinggal tu. Ui, sedap. Nasi ni Sedap. cumi ke lah. Lada apa? Ambil apa? Awak ambil apa? Ambil goreng. Orang tanya lain cakap lah. Makan apa, Mak? Nasi goreng. Nasi goreng Abang Mat. Orang Melayu kan? Pakai Abang Mat, air apa? Ambil air apa? Katira. Katira Arina. Katira Arina laki. Daripada lagi je? Daripada, bukanlah. Kau ni percaya sangat cakap aku. Cik, makan apa, Cik? Cik, mashed potato. Tu kuah dia kat sini. Daging apa? Ha. Cik, Umi nak rasa tau. Ni. Baby. Ada nama masuk tu Pinggan mana? Mana? Oh, sana. Pinggan ni kan. Pinggan. Jan, kau terus makan ke? Tolonglah. Mana Cik? Dia datang terus makan. Patut ke? Tak patut. Lepas tu dia pun depan balik. Tak, apa mulakan anak berikut. Banyaklah kau. Tak patut. Makan. Makan apa, Mak? Makan apa? Makan apa? Makan sate. Sate. Lambang hari raya Mahal Zahir dan Batin. Teruk. Cucu kat sini, tok dia kat situ. Teruk. Minum. Air apa, Mak? Air campur-campur. Oh, dedah lah. Sikit. Daging cepat situ. Ambil. Kan? Sini, makan. Nampak. Banyak. Kau boleh ni makan. Ada sudu. Itu berapa panjang tu, Cik Ajis? Lama ni. 8 kaki. Oh, ini berapa shoot? Ni 138. Mak, oi. 138.
Oh, ini apa pula ni? Ini sama tadi mula-mula panjang. Dia habis tu. Habis. Ton tepek 147 kaki. Sembilan inci. Oh, ini spacey. Dia naik tinggi lah. 9 inci 49 shot. Saya bakar daripada atas bukan tepi Ini cantik ni tinggi 9 inci. 200. Kamu dekat. Ni sini nak. Aku betul lagi. Ayam. Ha? Oh ni, lagi. Mana dapat jet ni? Banyak ni. Nampak ni. Kalau satu tu Kalau kau beli combo ni biru atau kalau beli kotak kau boleh kau jual pasaran 100 lebih 130. Satu ini satu ini 130 shot. 138 kalau kau beli kat kedai dalam meja 140 130. Tapi kalau ini ambil 300 lebih dia jatuh dalam 80 ringgit. Bukan full. Empat satu kotak. Mana dia dapat? Ni tak tahu ni. Anak dia keluar. Tak tahu. Tak tahu. Penuh. Kau boleh ni. Penuh biru tak tahu biru. Nanti lain kali dan jatuh ya. Tapi kalau mau dapat puas
kereta sebelum. Itu memang. Jangan beli ujung. Ini ya. Lebih. Dua. Coba. Aduh. This is the water. Ada dua lagi tu. Amore. Kak dia ingat. Gede, bukan. Hah? Bawa pegang. Lagi. Sambung lagi. Boleh pekat dia ingat.
Satu lagi tinggal. Nor, another one. Okay, Adina. Dia tukang masak tak boleh berhenti. Dia tukang masak tak boleh berhenti. Dia ni. Elat. Pernah tak nak sampai. Dah tengok. Tak menjawab orang sebelah habis tu. Kali bakar macam ni. Nak ambil ni. Wah, ayam lagi ni. Tak ada. Wah. Masalah ni dah kenyang ni. Lelek Siapa dah cabut dulu ni? Semua tak nak cabut, tak nak balik. Mak perempuan eh? Dari tadi. Tujuh belah pula. Bakir bertambah hadiah kita. Adik kita dah tadi pun. Microwave. Ada lagi. Microwave. Cepat sikit ni. Ikut sikit-sikit. Jangan lama-lama. Dengki ni, dengki. Jangan pakai portable. Dekat macam kan? Tak cakap dari awal. Dekat macam cik. Tengok nak buka. Setting tadi. Itulah. Dia ada nak buka studio. Duduk dulu. Penat. Adik pakai cara makin. Speaker ha. Dekat api. Besar ha. Ini sekamuk. Dia macam ni. Main. Please. Boleh karaoke sini. Besar. Lagi. Habiskan dulu. Cik. Support. Nombor dua. Oh, makin. Ni siapa punya pandai ni? Ha? Pandai. Ica. Mana Ica? Berkelik macam apa? Minah Arab. Hindustan. Tepi. Ada pengacara majlis kena halau. Okey. 2, 3. Okey, masa mana
Okey. Terima kasih. Okey, kau pula cabut. Okey. Nombor 11. Kau pegang lah. Nanti masuk sini. Jangan masuk sini. Balik. Duit kaya. Nampak kecil tapi macam besar. Dalam ni. Mak lagi. Mak. Masih mak. Cepat mak. Aduh. Dah tua ni kan. Halah. Tak layak. Itulah. Beli hadiah tinggal. Beli hadiah tinggal. Tahun depan jangan jadi macam itu tau. Penat kita. Mak tengok mana ada sana. Itu juru kamera ni sebelah sana. Video kamera. Okey dah. Tengok. 13. Ni apa? Besar. Siapa punya tu nak kotak? Macam tu. Rupanya satu meja. Dia dah deal. Mana kamera woman? Okey. Terima kasihnya. Cik Nak pula. Dia dapat dia besar. Tengok siapa yang kena nombor? Jangan tertinggal dia. 8. Mana ni? Betul. Balik tidur. Siapa? Mana? Uda. Malam ni tidur dengan Narita. Ada bina rambut dia lah, dia remote. Anda dia, remote kan. Ni. Siapa? Baju hujan. Mana? Siapa? Siapa punya ni? Baju hujan. Punya ni. Aku punya. Okey lah daripada tertinggal kan. Daripada tertinggal. Kalau tak berono. Okey, pengacara pula pengacara pula. Pegang. Aku rasa kepek je. Pengacara pula. Berapa ni? 17. Siapa? Wah, mainan Paris. Siapa punya kotak oren? Wow. Okey, Abang Ahmad. Dah batuk. Abang Ahmad pun beli paper bag tau. You I care. Terima kasih. Okey dah. Cabut ni. Cabut. Cabut nombor. Sebut. Nombor berapa? Nombor 4. Ni, nombor 4 siapa punya? Nombor 4. Sini, okey. Cekap. Sini. Dapat hadiah daripada Cekap. Dua. Sini, awak duduk sini. Cekap sana, depan. 3. Okey dah. Apa? Momok. Tolong sambung. Kau kena emosi macam batu. Buka mak. Tiba-tiba sedih. Kau tak nampak. Pula nombor. Ada mak nombornya. Kejap. 5. Kau dapat mak kau sedih. Kena menimai. 5.
Iskandar Malaysia. Mesti anak dia. Siapa tahu lah siapa dia. Anak dia dah. Beranak la ilaha illallah. Pakai. Pakai. Kenapa? Batuk. Alah, teruskan je. Batuk. Boleh. Tak, boleh. Batuk kejap. Kencing. Takutlah. Bagi nama. Dah cabut. Tak mau cabut. Tapi Mak tak tahu kan? Tahu. Tahu aja. Tak tahu. Ada pakai nak beranak ni. Okey, ambil gambar. Adil. Adil. Okey. Cabut gambar. Dapat ikin. Dapat. Nombor 1. Narita lagi. Narita siapa? Ni orangnya mana? Siapa punya? Daya. Okey. Bagi awak lah. Awak lah dapat. 2, 3. Okey, terima kasih. Nanti cabut. 6. Macam aku punya. Meja. Tadi ada kan? Okey. Sama. Buruk je beg. Buruk beg dalam bahagia. 1, 2, 3. Okey dah. Ini ada yang penting ada paper bag. Aku lah. Pegang betul kat sini. Apa? Dia sini. Pegang. Meja. Sini. Nombor 9. Nasuha dapat nombor 9. Meja. Siapa punya dia? Siapa punya dia? Cik Yati masuk. Meja. 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 Terima kasih. Dapat Masuk punya. Masuk dapat paper bag. Sekejap. 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih. Masuk cabut je. Sama. Dah kencing kan? Masuk cabut. Meja. Berapa banyak lagi ada? Ada 100 hadiah lagi. 3. Nombor? Aku 16. Berapa? 16. 16. Jangan. Narita lagi. Siapa punya Narita? Siapa? Ini anak beranak memang suka beli Narita. Saya. Beli satu kedai. 10. 10. Oh, siapa? Pis besar paper bag dia. Cime. Kat rumah habis ni siapa punya? Sini punya. Alamak, dah macam ni? Cili tadi dah dapat. Dah? Siapa punya? Tadi Narita tu siapa punya? Ibu sama tadi kau dah dapat. Tadi kan Ustaz mula-mula tadi kan bagi jangan Ustaz. Bagi siapa? Cik Mek dapat balik. Ni Cik punya. Ada Cik Mek punya. Bagi siapa? Cik Lin dah dapat dapat Cik. Ya, cik. Orang lain pernah cabut. Cik Mek Nombor tadi mana, Fiz? Nombor apa? Yang tadi. Cik Lin dah dapat kan? Sila balik ke rumah. Okey, Cik Mek punya Ini hadiah. punya hadiah siapa yang dapat? Macam mana pula berjadahnya? Apa berjadahnya? Semua orang tak tahu. Ada 10 juga hadiahnya. Pengacara dah. Cabut lain. Tak, nombor tadi masuk balik. Salah siapa? Aku juga. Nombor? 7. Kenapa Cik Mek pegang hadiah dia? Siapa punya hadiah nombor 7? Okey, bagi Cik Mek. Tujuh. Jangan. Berapa jadi tujuh? Alah, yang belum dah yang hadiah dekat depan pun senyap. Jadi kita pun tak tahu. Cik Mek, bagi Cik Mek. Anak suka belik ladek lah. Okey. Kat ni atas ni.
Sama dia kita. Adik tak mau cakap. Ada lagi satu. Inilah. Suka hati dah tukar. Kau tak mau tukar. 10. Ah, Cik Mek. Ah, Cik Mek. Ah. Ni pun kita dapat ada. Ada apa Cik Mek? Cik Mek. Lagi hijau tak? Kita ada apa dia? Ini ambil ajar tu. Ada dia. Habis? Oh, Jan ambil dia punya Cik Mek punya. Oh. Minyak wangi tu. Bak. Kau jangan lupa malam ni. Minyak wangi. Bagi Jan. Ya. Pesannya ada beg. Ambil gambar lain. Wah, suka. Ah, yelah. Okey. Dah selesai dah ada hadiah. Tadi apa? Tuan rumah Cik Lin. Ciling apa? Cik Lin dia kata Nak buka? bukan dia kata nak bagi duit. Suruh Nak tuan kasih rumah. Tuan rumah. Sila. Mana tuan rumah? Tuan tanah. Tuan tanah kena Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Haji Tuan Haji Asmin dan juga sepupunya Tuan Haji siapa? Wak Abdul Razak, yang mana dia menghormati kita bersama-sama untuk meraihkan meramaikan program suatu rahim kita adik-beradik saya lah, yang mana saya wakil adik-beradik saya seramai 8 orang di bertempat di Tuan Haji lah ya. Terima kasih banyak Tuan Haji ya. Mudah-mudahan Tuan Haji diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberi kesehatan, dipanjang umur. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun akan datang kita dapat berjumpa lagi. Dan juga kita sama-sama doakan isteri beliau sedang menghadapi sakit ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Dan juga kepada adik-adik semua ya. Pada malam ini kita selesai sudah untuk meraihkan majlis hari raya di tempat Tuan Haji. Yalah maklum kita tiap-tiap tahun kita akan berpindah-pindah ya. Tahun lepas di rumah saya, tahun ni di rumah Cik Hajiz. Yang mana kita dapat jugalah malam ni kita dapat meraihkan dengan meriahnya ya. Semoga kita diberi kesihatan ya. Kesihatan dan juga dipanjang umur, diberikan rezeki. Untuk tahun-tahun akan datang kita lagi meriah daripada tahun ini ya. Tak lupa juga kepada adik-adik semua, sekiranya kalau balik ke destinasi masing-masing, berhati-hatilah bawa kereta ya. Maklumlah malam kereta banyak ya. Ini masing-masing ni bukannya tempat ya. Ada yang di Johor Bahru, ada yang di Kulai, dan juga yang dekat ni tak apa jugalah. Tapi berhati-hatilah bawa kereta kenderaan masing-masing ya. Itulah saya doakan itu. Semoga kita jumpa lagi untuk tahun yang akan datang insyaAllah. Dan kepada semua ya, esok dah hari raya ketiga. Jadi mungkin yang ada belum kerja, yang dah kerja. Jadi kita mungkin dapat masa malam ni sajalah ya. Masa ni lah hari ni. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah hari ni sekali lagi. Dan saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin sekiranya abang ada terlanjur kata dengan adik-adik tempat-tempat minta dihalalkan lah ya. InsyaAllah. Dan saya Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia masih baca dekat istimewa boleh
Cepat. Dah malam ni. Mana nak baca lagu ni cepat. Cepat. Beratur. Nak kasih raya ni, beratur. Siapa yang nak menyumbang duit raya kan? Pakcik. Beratur. Sabar beratur Yang paling kecil depan. Yang tua tak payah. Yang tua tak payah. Yang kedor ni itulah tu. Habis cakap aku belah ke atas. Lagi aku. Tak boleh. Cepat beratur dek. Beratur. Alamak anak aku lah. Berapa kali kau nak ambil sebenarnya ni? Sesi membagi duit raya. Makin panjang nampaknya. Banyak. Alah untung ni. Hei, kau putih. Ada lagi masuk ni. Masuk sana. Gaza, masuk sana Gaza. Ini aku ni. Ini dah masuk ini. Confuse nanti. Masuk situ, dapat. Besar. Ramai kembali sedekah. Acara bungkus sebab makanan kita tu nampak macam ada lebih-lebihan. Salam ya, salam. Kita jarang jumpa kan? Tak boleh kan? Dekat bonek. Bangun. Selamat salam.
Dah habis ni. Alhamdulillah, macam mana? Oh, dengan anak aku tak main. Aduh, anak kau macam nak bunuh. Biasa. Itu anak aku, anak awak kena baik-baik. Lagi-lagi anak kau. Ni tengok ni tengok. Anak singa macam singa. Bukan macam gini. Itu pura-pura. Anak singa macam singa. Tengok gelaran lah. Tengok gelaran lah. Anak tu bagi apa? Kau tanya gelaran, anak dia bagi apa? Nama Mi, Fiza Tiger. Fiza Tiger. Mak dia mesti ayah dia panggil tiger kalau sudah peti. Kita kalau sini peti nombor 2. Bulan 6 ni agak. Dapat kemaluan lu. Ni nak balik mana? Korang aku mana anak aku bukan? Tengok aku mana, Pak? Saya. Tengok, saya dia. Nak rumah kau tak boleh. Nanti Roger. Roger. Kau kat Gulai kan? Lah, mana negara? Mana negara kan? Boleh bungkus ke? Kalau tak apa je. Bayang kau mana? Kalau nak datang dari rumah siapa kat sini. Lain yang kecil tu.